Okey, Assalamualaikum. Ini adalah suasana Masjid Sayyidatina Aisyah ataupun tempat bermikat yang terdekat dengan Masjidil Haram, iaitu terletaknya lebih kurang 7 km daripada Masjidil Haram. Jadi masjid ini merupakan masjid tempat bermikat paling dekat dengan Masjidil Haram. Jadi kalau kita nampak sekarang agak ramai jemaah-jemaah yang memasang niat ihram dan mula bermikat di masjid ini untuk melakukan umrah. Melakukan umrah. Jadi kita boleh lihat suasana yang ramai yang orang berpakaian ihram. Jadi selepas ini kami akan melakukan umrah kedua kami selepas daripada sebelum ini, iaitu umrah wajib ketika kami buat haji tamattu'. Dan ini adalah umrah kedua kami. Semoga dipermudahkan urusan umrah kedua kami ini. Assalamualaikum. Inilah dia Masjid Tanaim, Masjid Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, sekarang saya telah melakukan proses sa'i daripada Safa dan ke Marwah, di mana saya berada di ground floor. Agak ramai jemaah melakukan sa'i pada waktu ini, di mana saya telah terpisah dengan adik perempuan saya dan isteri saya, di mana isteri saya telah pergi ke first level dan saya berada di ground level. Tapi tak apa, kami buat masing-masing, nanti berjumpa di hotel. Okey, ini kita boleh tengok berapa packnya orang tengah buat sa'i Safa Marwah. شريك
شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Habislah ibadat sa'i saya, Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Lebih kurang 45 minit saya mengambil masa untuk melakukan perkara tersebut. Saya, adik Izan dan juga isteri saya Fadilah telah terpecah, di mana mereka telah buat sa'i di tingkat 1, maka saya pula buat sa'i di tingkat ground floor. Jadi masing-masing akan berjumpa di bilik hotel. Okey, alhamdulillah selesai umrah yang kedua kami.